Pangkalan Udara Labuan merupakan salah satu pangkalan penting tentera udara di Raja Malaysia, TUDM, yang terletak di Pulau Labuan, Sabah. Ia berkongsi landasan dengan lapangan terbang Labuan dan memainkan peranan strategik dalam pertahanan wang udara di wilayah Borneo serta dalam operasi bantuan kemanusiaan. Ditubuhkan oleh Tentera Bersekutu semasa Perang Dunia Kedua dan digunakan secara aktif oleh Tentera Udara di Raja British, RAF, selepas perang. Pada tahun 1966 pangkalan ini menjadi sebahagian daripada infrastruktur pertahanan Malaysia selepas penubuhan TUDM. Sejak itu, pangkalan ini telah memainkan peranan penting dalam pelbagai operasi ketenteraan dan bantuan bencana di Malaysia Timur. Peranan dan fungsi utama: 1. Pertahanan wilayah timur. Menyokong operasi udara di kawasan Sabah dan Sarawak. Menjadi barisan hadapan untuk memantau dan mempertahankan ruang udara dari ancaman luar, khususnya di Laut Cina Selatan. 2. Sokongan operasi kemanusiaan. Berperanan sebagai pangkalan utama semasa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, contohnya di Ranau, atau penghantaran bantuan ke kawasan pedalaman Sabah / Sarawak. 3. Logistik dan pengangkutan. Menyokong pengangkutan tentera dan aset dari Semenanjung ke Malaysia Timur. Pangkalan Udara Labuan menempatkan No. 5 Skuadron, mengoperasikan pesawat Lockheed C-130 Hercules untuk misi logistik dan pengangkutan. No. 14 Skuadron, dahulu pernah mengoperasikan pesawat Hawk 208 untuk peranan serangan ringan dan latihan. Helikopter seperti YC-725 juga sering digunakan untuk operasi SAR dan bantuan kemanusiaan dari pangkalan ini. Kedudukan strategik. Terletak berhampiran Laut Cina Selatan dan sempadan udara antarabangsa, menjadikan pangkalan ini penting dalam sebaran aktiviti diplomatik dan ketenteraan serantau. Kedudukan ini juga menjadikan Labuan titik transit strategik untuk pesawat TUDM yang ke destinasi antarabangsa di Asia Tenggara. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.